Okey, boleh mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PHS yang hadir pada pagi ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebesar-besar kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita rezeki ya untuk dapat bersama lagi pada pagi ini ya. Maksudnya rezeki dari kita punya masa, rezeki daripada kesihatan kita, rezeki daripada keinginan diri kita untuk hadir bersama insya-Allah pada pagi ini. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung semulalah apa yang kita tangguhkan semalam. Dan seperti biasa, hari ini doktor pergi kampus ke tadi? Doktor? Tak ada. Tak ada. Okey. Masa Jadi, Rabu sahaja. Seperti biasa, kita akan memulakan dengan bacaan doa lah. Jadi hari ini saya tak tahu kenapa, hari Khamis ni, bersamaan 22 Safar, bila sebut je nak sambung mula dengan baca doa, muka Haji Abdul Qadir pun nak letak dekat skrin saya. Saya pun tak boleh kata apa lah Haji, sebab Haji macam dah macam apa? Volunteer lah. Macam itulah kan. Jadi kita akan memulakan kita punya perbincangan dengan bacaan doa yang akan dibaca oleh Tuan Haji Abdul Qadir daripada Seberang Tambak. Selesai doa, kita akan serahkan perbincangan kita ni kepada Yang Berbahagia Dr. Kamal lah untuk kita sambung pada huruf Sin hari ini insyaAllah. Sifat tunggal Sofir, huruf Sin yang ketiga ya, insyaAllah. Okay, silakan Tuan Haji Abdul Qadir untuk membacakan. Terima kasih Tuan Haji Abdul Ghafur, sahabat-sahabat sekalian. Marilah sama-sama kita baca doa pagi ini untuk memulakan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sidri sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku. Subhanaka la ilma lana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana. Ya Allah, ya Tuhan kami, cepat curahkanlah cahaya dengan kitab-Mu ke atas penghidupan hidup kami. Wa asrikh bihi sudurana, dan lapangkanlah dengannya dada kami. Wa astakmil bihi abdanana, dan jadikan kami beramal dengannya oleh anggota kami. Wa akhliq bihi alsinatana, dan lancarkanlah dengannya lidah kami agar kami senang berhujah dan berbicara. Wa qawi bihi ahzamana, dan perkuatkanlah kami dengannya penggagaan hidup pengabdian kami kepadamu ya Allah. Wa asyrik bihi afhamana, dan percepatkanlah dengannya kefahaman kami. Wa qawi bihi aqzamana bihaulika, dan kuatkanlah dengannya azam kami dengan dayamu. Wa quwatika fa innahu la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Dan kekuatanmu, maka sesungguhnya tidaklah ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan denganmu, wahai Allah yang maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey. Abdul Ghafur, ada apa-apa? Tak ada apa-apa dah. Kita serahkan pada Yang Berbahagia Dr. Kamal lah. Teruskan ya. Teruskan. Okey, kita terus buat perkongsian skrin seperti biasa. Supaya kita dapat pertama sekali melihat kesemula imbasan kerja kita semalam.
iaitu kita dengan tajuk menerangkan sifat sofir ya kepada huruf zai yang perlu dibincangkan bersama sifat yang lain kepada huruf zai dalam aspek makhraj dan juga aspek sifatnya ya. Dari aspek makhraj, kita telah pertama membunyikan huruf tu, kita masukkan hamzah khata' fathah dan kita sukunkan zai tu, dia bunyi az. Dia masa menyebut az tu, di situlah berlakunya sifat sofir ya. Tapi bukannya sofir saja, sebab zai ni ada beberapa sifat-sifat yang lain ya. Jadi untuk menghasilkan sifat tu, dia juga perlu berkait rapat dengan makhrajnya ya, kerana kedudukan makhraj hujung lidah tu akan menentukan sifat-sifatnya ya. Kemudian kita nyatakan huruf zai ni adalah dalam kumpulan makhraj huruf al-lisan ya, di mana bila membunyikan ia melibatkan bahagian hujung lidah. Dan istilah makhraj pada huruf zai sakinah ni ialah mengeluarkan suara dan udara serta menekan hujung lidah pada belakang gigi kacip bawah ya. Belakang tu maksudnya sebelah dalam ya. Pakai QR boleh kan? Okey. Okey, kanan bagi Pak Kafing. Haji Rabi. Dekat Tanjung Malim ada roti canai juga. Dengar Ingat kat kelas desa ni roti canai pula. kecil kan miut tu Haji. Tinggal sekejap. Okey, dari aspek sifat huruf zai, kita mula sekali kita senaraikan semua sifat, iaitu dia ada 5 sifat berlawanan: jahar sifat yang kuat, rohawah sifat yang lemah, infitah sifat yang lemah, istifal sifat yang lemah, ismat sifat kuat, dan satu sifat tunggal iaitu sofir. Jadi dia ada 6 sifat semua ya. Jadi bila nak menzahirkan sifat tu bukan sofir saja, ke-6 sifat ni perlu dilakukan secara serentak ya untuk membunyikan huruf zai itu. Kemudian kita sepatutnya menerangkan aspek bahasa dan istilah tu bagi setiap sifat ni. Tetapi sebab kita sekarang membincang sifat tunggal, jadi kita fokus pada sifat sofir saja, iaitu dari segi bahasa maknanya berdesir ya. Apakah istilahnya sofir ni? Semasa menyebut bunyi huruf zai sakinah, suara dan udara ditekan dengan kuat dengan tekanan kuat dan melalui celah ruang sempit di antara hujung lidah dan gigi kacip atas tu ya. Sebab hujung lidah tu bersentuh dengan gigi kacip tu, jadi angin suara dan udara tu lalu di celah tu, yang itulah yang akan mengeluarkan sifat sofir tu ya. Dan akhir sekali kita bincangkan dari aspek kekuatan sifat. Sofir ni adalah sifat yang kuat kerana tekanan udara yang meninggi semasa dia melalui celah ruang sempit tadi, tekanan tu meninggi. Jadi dengan tingginya tekanan tu, dia menghasilkan sifat yang kuat ya. Dan akhir sekali nisbah kekuatan sifat secara keseluruhan huruf zai tu kita rumuskan dengan melihat setiap sifat tu adakah dia lemah ataupun kuat ya. Tadi kita telah pun melihatnya ya. Jahar sifat kuat, rohawah lemah. Jadi kalau kita bilang tu dia ada berapa? Ada 3 sifat yang kuat, iaitu jahar, ismat dan juga sofir. Kemudian yang 3 lagi tu adalah sifat yang lemah. Rohawah lemah, infitah lemah, istifal pun lemah. Jadi dia ada 3K
dengan 3L ya. Jadi sifatnya tidak kuat dan tidak lemah. Dia sifat yang seimbang kita panggil ya, sifat yang seimbang. So hari ini kita sambung dengan satu lagi huruf yang ada sofir, ialah huruf sin ya. So kita pergi ke leksilogos seperti biasa. Kita akan gunakan leksilogos ni untuk membuat keterangan kepada sifat sofir, kepada sifat kepada huruf sin, dan kita juga bahaskan bersama dengan sifat-sifat yang lain ya. Makhraj Tajuk dia dulu, sama. Doktor. Ha? Tajuk dulu. Kita buat tajuk dulu. Buat tajuk dulu. Sebelum tu kena buat kotak dulu lah ya. Kita buat kotakkan dulu untuk tempat kita menulis. Kita boleh mulakan di sini dan kita tinggal sikit bahagian leksilogos tu kalau kita nak menulis apa-apa dalam jawinya nanti. Jadi kita mulakan dengan tajuk. Hari ini adalah hari Khamis. 7 Khamis 7 KJMIS 20 6 20 pula. Apa ni tadi? 6 hari bulan ni. 6 Ogos 2026. Kita tutupkan bracket, lepas tu kita masukkannya. So samalah hari ini kita juga membincangkan sifat tunggal GAL tunggal sofir kepada huruf sin pula ya. Sim sakinah. Huruf sin dan Sakinah. tak apa, untuk tajuk kita letak sin, lepas tu nanti baru kita fokus pada sin sakinah. Pada sin Sifat huruf sin, membincangkan sifat tunggal sofi kepada huruf sin bersamalah ya, bersama dengan sifat. Kalau Melayu kita tulis sifat-sifat ya. Kalau Arab kita tulis 2A, letak A tu. Itu Arab dia, sifat maknanya jamak. Sama sifat yang lain. Itu sebagai tajuk dia lah. Ya. Okey, kalau tu kita masukkan tajuk, kita buat nota ataupun panduan lah ya, sebagai panduan aspek makhraj huruf sin adalah sama dengan huruf sebelum ni kita dah buat huruf apa? Huruf Sad dan huruf Zai ya. Jadi tak payah kita bincangkan makhraj hari ni sebab dia sama je, kita dah buat 2 kali tu. Huruf Zai. So kita terus kepada aspek sifat saya. Kita buat nota sini, kita terus kita ambil B terus ya, iaitu B. A ialah aspek makhraj, kita dah buat ya. Jadi kita teruskan pada B lah. Yang ni aspek kita A ni kita letakkan A lah ya. A ni aspek C adalah sama dengan huruf Sad yang telah kita bincangkan selama ni. Jadi kita terus kepada B sajalah ya. B ialah aspek sifat huruf. sin 1
huruf ya. So sifat ni kita dalam makhraj tu sebenarnya kita dah sukunkan huruf sin tu. Jadi kita letakkan huruf sin sakinah. Okey. So samalah aspek yang pertama sekali kita senaraikan dulu ya. Senarai semua sifat. Istiqbal. Okey, sifat kepada sin sakinah ni ya, iaitu apa? Sin dia yang pertama dia ada hamas. Hamas adalah sifat yang lemah. Okey. Yang kedua dia ada rokhawah juga ya. Yang mana rokhawah ni juga sifat lemah juga. Ya. Yang ketiga dia infitah sama. Ya, yang mana infitah ni juga sifat lemah. Okey, lepas tu dia istifal. Lihat beza dia dengan apa? Dengan Zai. Zai tak ada hamas, sin ada hamas. Istifal pun sifat lemah. Okey, yang ini adalah sifat 1, 2, 3, 4 dan satu lagi sifat akhir sekali sin ni juga sifat ismat. Ya, ismat adalah sifat kuat. Okey, ada tak dia sifat tunggal? Ada satu sifat tunggal iaitu Sofir. Sofir. Okay, Sofir sebab kita dah buat untuk Zai tu sama juga ya. Untuk urusin pun dia kena tekankan suara dan udara tu melalui celah hujung lidah tadi, dia pun sifat kuat juga. Ya, bermakna dalam senaran ni dia ada 6 sifat. 6 sifat. Rumusan nisbah nanti kita buat akhir sekali ya. Okey. Kemudian bahagian aspek sifat juga kita menerangkan kata apa kita terus sajalah ya. Kita buat nanti pagi nak makan. Okey, dari segi bahasa Jangan ya, bahasa sifat Sofir. Kita dah buat pun sebelum ni ya. Apa dari segi bahasa ia bermakna apa? Berdesir. Ya. Lepas tu dari segi istilah ya, iaitu semasa membunyikan huruf ni ialah huruf sin lah, huruf sin sakinah, suara dan udara perlu ditekan ya. Tekan dan melalui ruang celah yang sempit di antara hujung lidah dengan gigi kacil Sabirin. bawah. Tolong tutup ni. Ya, siapa tu tolong tutup kan? Haji Sabirin punya cucu kan. Itu dari segi istilah dia ya. Kemudian kekuatan sifat Sofir lah ya. Sifat Sofir adalah sifat kuat. Ya, kalau kita nak protesi pun boleh kuat.
kuat. Lepas tu kita terangkan kenapa dia sifat kuat. Kerana dia terlibat dengan tekanan yang kuat tadi ya. Kalau nak kemaskan dia, ditekan dengan kuat. Dengan kuat ya. Kalau tak kuat, tak dapat bunyi desir tu ya. Sifat sofi adalah sifat kuat di mana tekanan suara dan udara Dua kuat. meninggi ya, semasa menyebut bunyi huruf. Masa menyebut huruf tu dia meninggi tekanan tu ya. Jadi bila dia meninggi, dia akan yang menghasilkan sifat yang kuat. Itulah sebab tu sofi termasuk dalam kumpulan sifat yang kuat ya. Kita panjangkan sini sikit. Mungkin tak payah jauhi, kita terus tolak terus ke kanan lah terus ya. Yang ni pun kita boleh tolak ke kanan sikit. Dan akhir sekali kita buat berapa? Nisbah. Nisbah pula. Akhir sekali kita buat nisbah. Sifat. Dia banyak sifat tu, dia membabitkan banyak. Ada berapa tadi? Ada 6. Sifat huruf. Sin, sakinah. Okey. Dan kita kalau kita bilang satu-satu tadi ialah ada berapa? Hamas lemah 1, 2, 3, 4. 4 yang lemah ya. Maknanya dia ada 2 sifat kuat. Jadi kita letakkan 2K dan 4 yang 4L itu format kita ya. Format untuk nisbah sifat huruf, dan kita rumuskan ya, apabila 2K dengan 4L ni bermakna dia sifat yang lebih, kita panggil ya, lebih lemah. Lebih lemah. Itu cara nak terminologi lah ya. Terminologi ya. Kalau L ni nak kecil pun tak apa ya. Lebih lemah. Sebab dia beza tu 2 saja ya. Kalau 1 dan 2 kita apa? 1, 2 sampai 4 lah ya. Beza dia kita lebih lemah. Kalau 5 dan 6 beza dia tu itu sangat, ataupun kita panggil lemah saja ya. Okey, macam Zai semalam sifat nisbah dia apa? Dia seimbang. Dia 3K dan 3K dengan 3L. Tu dia panggil seimbang. Yang ni yang lemah lebih 2 ya. Jadi kita panggil dia sifat yang lebih lemah. Okey. Panduan kita ada warna biru pula sini ya. Patut yang atas tu warna biru ya. Kita cuba tukarkan atas tu. Dapat tak ke? Tak dapat ya. Itu untuk perbincangan kita hari ini. Yang ini kalau ni kita boleh tarik dia ke kanan sikit. Ya, yang atas tu tak apalah, dia panjang lagi tajuk tu. Cuma apa yang kita boleh buat, kita boleh kotakkan je ya tajuk tu untuk membezakan dengan nota yang lain. Kita ambil kotak warna biru lah. Kotak warna biru. Kita kotakkan tajuk. Kalau perlu kita tarik sikit ke bawah tag tu. Cuma yang ni kalau boleh nak tukar ke apa?
ke warna hijau. warna biru ya. Teks ni tengok boleh tak tukar. Kalau boleh tukar, kita tukarkan teks dia. Tak boleh tukar Try sekali lagi. Boleh. Bawa dia ke dalam kotak. Bukan, yang ni. Yang ni kita yang tadi tarik bawah. Jadi kita tak ulang aspek makhraj huruf sin ni sebab dia sama dengan huruf sad dengan huruf zai. Yang tiga perkara tu dia sama ya. So kita fokus kepada yang bezanya ialah sifat. Jadi maknanya tiga huruf ni makhraj dia sama. Cuma sifat saja yang berlainan ya. Okey, ayat ni kalau tuan-tuan nak editkan sikit supaya tulisan dia tu teratur sikit, kita boleh tukar buat macam tu ya. Di ujung ni kita enter je ya. Jadi dia tersusun sikit lah. Yang ni pun sama, semasa ni lepas tu kita susun dia sikit, nampak kemas sikit lah. Okey, cuba tengok ada tak ejaan-ejaan yang salah tu kita betulkan sebelum kita simpan dia ya. Siti Hamnah baru masuk ya. Membincangkan sifat tunggal sofir kepada huruf sin. Ya, asal huruf sin ni kalau tuan-tuan saya nak nak tahu huruf sin tu asalnya ialah dia sinun ya. Saya letakkan satu ni supaya tuan tahu ejaan dia sebenarnya adalah sinun ya. Tapi bila kita menyebutnya kita sebut sin ya. Bersama dengan sifat yang lain. Sifat ni bila ada dua A tu maknanya jamak lah ya. Ada bersama dengan sifat-sifat yang lain. Okey, sebagai panduan aspek makhraj ini boleh kita ambil capitalkan dia bermula ayat tak apa. Aspek makhraj huruf sin adalah sama dengan huruf sad, huruf zai. Kalau yang lebih tepat ialah dalam ni kita dah fokus kepada sim sakinah. Okay. Tak boleh hujungnya huruf zai. Huruf sad dan huruf zai sama je ya. Aspek makhraj penerangan dia sama. Kalau nak kalau nak tambah ayat tu tak apa, dengan penerangan yang sama. Itu maksudnya. Tak payah buat, kita tak payah ulang lah ya. Yang kita nak buat ialah aspek sifat, sebab aspek dia berbeza, sifat berbeza. Jadi kalau huruf sad sifat dia ialah dia hamas, rokhawah, tapi yang ketiga dia baqa ya. Baqa. Lepas yang keempat dia isti'la, itu sad ya. Kalau kita ingatkan balik, yang kelima ismat sama ya. Dan dia ada satu sifat sofir ya. Tapi pada masa yang sama, sebab dia ada sifat isti'la ni, dia ada sifat mendatang tafkhim ya. Jadi sad ada 7 sifat. Zai pula yang kita buat semalam, dia yang pertama dia bukan hamas, dia jahar. Lepas tu dia rokhawah, dia infitah, dia istifal dan juga ismat. Dan dia ada satu sifat sopir, dia pun 6 sifat juga ya. Jadi 6 sifat ni kita boleh gunakan 2A lah ya. Dia jamak, dia A. Lepas tu kita terangkan sifat tu dari segi bahasa. Sofir ni apa dia? Makna dia ialah berdesir ya. Dan dari segi istilah, semasa membunyikan huruf sin sakinah, suara dan udara perlu ditekan dengan kuat dan melalui ruang celah yang sempit di antara hujung lidah dengan gigi kacip bawah tadi. Sebab tu itu yang mengeluarkan bunyi
sofir tu. Ya. Dan kita terangkan juga sifat sofir adalah sifat kuat. Ya. Ini dari aspek apa ni? Dari aspek kekuatan sifat. Ya. Ada yang sifat lemah, ada yang sifat kuat. Jadi sofir adalah salah satu daripada juga sifat yang kuat. Ya. Kenapa dia kuat? Disebabkan tekanan masa kita nak mendapatkan bunyi sofir tadi, kita menekan suara dan udara tadi dengan kuat, ya, di ruang celah tu, dia membuatkan tekanannya meninggi, ya, yang semasa menyebut bunyi huruf yang menghasilkan sifat yang kuat. Sebab itulah sifat sofir ini sifat kuat. Jadi secara keseluruhannya, bila kita lihat semua sifat-sifat itu, kita akan dapati ada sifat lemah, hamas, rohawah dan infitah ni sampai istifah ni semua sifat yang lemah. Ya, dia ada 4 sifat lemah. Kemudian semua sekali ada 6 sifat. Jadi 2 sifat yang kuat, iaitu ismat, sifat kuat, dan sofi pun sifat kuat. Jadi dalam rumusan kita nak menyatakan nisbah sifat huruf sin sakinah ni, dia ada 2K, iaitu 2 sifat yang kuat dan 4 sifat yang lemah. Ya. So bermakna dia bukan sifat kuat dan bukan sifat lemah, tapi sifat lebih lemah. Ya. Lebih tu bermakna dia perbezaan antara lemah dan kuat tu dia tak berapa banyak lah, ada 2 saja tu. So kita panggil dia lebih lemah. Ya. Okey, selesai kita 3 huruf yang ada sifat sofir, sod, zai dengan sin. Ya. Jadi nanti tuan-tuan, yang penting sekali bila lepas tuan-tuan belajar ni, kena amalkan dia, ya, zahirkan dia semasa membaca. So masa menyebut huruf tu, pastikan panduan-panduan ni diamalkan, ya. Sebab kalau kita ada ilmu, belajar saja, tak amalkan, Imam Ghazali dia kata apa, ya, dalam buku apa tu, ambil buku di mana dia, Ayyuhal walad ni, dia kata ilmu yang kita tak diamalkan ni macam orang gila, dia kata. Allah. Macam gila. Ada orang dia belajar banyak tapi dia tak amalkan, ya. Mana dia ikhlaskan niatmu, belajar yang fardu ain, mana dia ilmu tanpa amalan ialah gila. Ini Imam Ghazali kata, ya. Jadi pastikan tuan-tuan belajar untuk, jangan nak tahu saja, ya, tak cukup. Ilmu adalah dibelajar untuk memandu amalan kita. Jadi mana kita kena amalkannya, praktiskannya. Pastikan bila tuan-tuan membaca Al-Quran nanti, makhraj dan huruf tu kena zahirkan dia, lakukan dia. Itu dinamakan amalan. Kita belajar tapi kita tak amal, macam orang gila, Imam Ghazali kata. Doktor, kalau yang gila beramal, tu ilmu ke ataupun amalan tu yang gila? apa dia? Macam Imam Ghazali kata, amalan tanpa ilmu ni macam orang gila. Kalau tak, amalan tanpa ilmu tak diterima. Sebab kita membuat sesuatu kita tak tahu, ya. Jadi amalan tu tak diterima. Tapi kalau ada ilmu pula tak amalkannya, macam orang gila. Sebab itu Islam ni dia sangat cantik, ya. Sebab dia memberi panduan pada kita. Cuma kita saja tak faham, ya. So bila dah faham tu kena amalkan. Kalau dia mengajar lagi bagus, Doktor. Sebab tu lah hadis Nabi tu, bila belajar Quran kena ajarkannya, ya. Jadi mengajar tu itulah amalan dia. Kalau kita belajar saja banyak-banyak tahun, ya,
Kita tak buat apa dengan dia, tu yang Imam Ghazali kata ni adalah gila, dia kata. Bukan saya kata, ya, saya baca je buku ni. Hayatul Walad. Ya. Ini nasihat Imam Ghazali yang keberapa tadi, ya. Cuba kita tengok balik. Yang ke 8. Nanti tuan kalau ada buku ni boleh. Ilmu tanpa amalan adalah gila, dia kata. Cakap belajar je. Dia belajar je. Orang kita banyak macam tu, ya. Dia belajar berpuluh tahun dah belajar. Tapi dalam kehidupan harian dia tak berubah. Macam tu saya. Maknanya yang dia belajar tu dia tak amal. Assalamualaikum, saya Mazlan. Saya tak faham nisbah ratio ni. Nisbah sifat huruf sin Tak sakinah. faham itu apa, ya. Haji Ghafur kena terangkan, sebab dia ketua, dia ketua kelas ni. Dia kena terangkan pada anak buah dia. Nisbah ni ratio ni. Sin sifat huruf sin sakinah. Dia 2 kuat, 4 lemah. Sifatnya yang sifat yang lebih lemah lah. Jadi kat lemah ni dia segi ada dia sofir sifat dia. Adakah berdesir tu tak kuat? Tak faham. Sofi kan kita dah terang dia sifat kuat ni. Sofi sifat kuat saja. Tapi nisbah ni bukan ambil sifat Sofi saja. Mengapa sifat Tu Haji Mazlan, yang dikatakan lemah tu sifat apa huruf sin tu, bukan sifat Sofir tu. Huruf sin tu sifat lemah. Bukan begitu kan Tuan Haji Abdul Qadir? Dalam bila jadi imam, bila seorang imam tu baca surah Fatihah lah. Jadi bila dia menyebut dia baca bismillah tu, dia tak cukup, dia bersih dia. Apa kata? Tak cukup bersih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sukun tu kan? Bis. Sukun tu kan ada desi tu. Bis. Basim. Ya. Bis. Ada sukun tu kan? Bis. Mana dia ada suara pantulan. Bukan pantulan yang sofir tu. Bis. Berdesir sikit aja. Jadi siulan. Bismillah. Siulan. Dia bersama dengan roh Allah. Dia jalan bersama. Roh Allah saja, ya. Dia berjalan dengan 6 tu serentak. Yang lain tu iftitah ke istighfar ismat tu dia lebih kepada keadaan lidah kita. Adakah lidah kita angkat ke bawah ke, tu lidah. Tapi Sofi ni dia keluar bersama dengan sifat Rafawah dan Hamas tu sekali. Hamas dia keluar udara, Rafawah berpanjangan dia punya bunyi tu. Sofi ni bunyi tu berdesir dia. Yang 3 tu semua sekali. Tapi infitah istighfar ismat ni dia lebih kepada bagaimana kedudukan lidah kita. Adakah kita angkat, adakah kita merendah. Itu. Infitah tu istighfar, ismat. Ismat ni macam mudah kita menyebut lah. Tidak ada sekatan. Minta ketua murid baca bismillah. Bismillah. Dia kan ba tu dulu. Bismillah. Furusin tu lah, ya. Bis. Yang tu bukan bismillah tau. Bismillah tu banyak huruf dah tu. Sin yang sukun tu. Sin yang sukun. Bis. Masa dia menyebut bis tu mesti ada desiran lah. Sin tu memanglah sin sukun kan, ya. Tapi pastikan desir. Ukuran desiran ni apa dia, ya. Kita sendiri dengar dan kalau orang bersebelahan pun boleh dengar kalau kita membaca, ya. Bis. Dia tak buat baris. Kalau buat baris dia buat makna. Jadi sekarang ni melibatkan hanya dalam sebutan.
untuk sakinah sin sukun ya. Kalau sin baris bawah dia tak adalah desir C contohnya. Sebab tu kita bincang ni dalam apabila huruf tu disukunkan. Bukan Ya. Bis ba baris bawah. Sin sukun lah. Yalah, bukan ejaan dia macam tu. Bis. Kalau kita eja orang dulu basin di bawah bis. Dia gitu dulu lah. Dulu orang eja macam tu ya. Tapi masih sin tu sukun lah. Ya. Dalam konteks makhraj ni, dalam ketuk-ketuk belajar tu disakinahkan segala-gala huruf tu. Makhraj, bukan makhraj ya. Makhraj kan nak kena. J itu kena qalqalahkan. Makhraj. Makhraj. Ustaz. Haji berapa Ustaz? Sod. Dah hadam. Hari-hari kena prompting dengan Tuan Kamal. Aduh. Baru sedap dengar ni, Haji. Ketidak macam Ustaz lekuk aje. Zaman jahiliah dulu tu. Allahu Akbar. Cuba saya 81 minit. 81 minit. Ada apa-apa lagi sebelum kita tangguh? Okey, Haji apa jatuh hukum. Okey. Taklah, saya belum tangguh. Besok kita buat imbasan saja ya. Hari Jumaat kita buat ulang kaji, pastikan yang dah belajar tu semua faham dan mahir ya. Dan diamalkan ya, ingat ya, faham, mahir dan diamalkan. Kadang-kadang kita dihayati tu maksudnya kena amalkan ya. Kalau belajar banyak tak amal tu Imam Ghazali kata macam orang gila. Ramai rupanya kita ni masuk dalam kumpulannya tu ya. Belajar banyak tak amal. Dia ada hadis ke doktor? Hadis ke apa? Tidak, ini Imam Ghazali punya nasihat. Kata-kata. Kata-kata dia sebenarnya nasihat ni untuk anak murid dia lah yang belajar dengan dia kan. Nasihat ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila, dia kata. Ilmu tanpa amalan ialah gila dan amal tanpa ilmu pula sia-sia. Tidak diterima. Tidak diterima. Jadi sia-sia. Assalamualaikum doktor, nak tanya. Ada lagi. Tanya siapa tu? Saya Rafiq Ahmad Ali. Saya nak tanya. Nak tanya siapa? Tanya Ropo lah, dia ketua kelas ni. Apa pun tak apa. Apa soalannya? Kalau kita cakap tentang nafas, dia hamas, jahar, macam suara dia syidah, tawasud dan rokhawah kan, dia menyentuh bahagian-bahagian suara, dan lidah macam istighfar. Macam izlaq dan ismat ni dia menyentuh dari segi apa tu? Izlaq dengan ismat dia pasif ya, bukannya kita buat dia. Dia keluar dengan keadaan itu. Mana cara sebutan ke dia yang kita nak ceritakan tentang tekanan sebutan suara, sebutan bunyi cara bunyi ya. Bunyi Sebutannya dia tertekan. sebutanlah. Kalimah, sebutan kalimah lah ya doktor. Bunyi kita panggil bunyi huruf tu keluar dalam keadaan macam mana. Kalau izlaq, bunyi huruf tu keluar dalam keadaan lancar. Kalau ismat lawan dia, bunyi huruf tu keluar dalam keadaan sedikit tercegah. Dia bukan banyak sangat sebenarnya, tercegah sikit saja beza dia ya. Itu beza dia ismat. Sebab dia bukan kita kita lakukan dia, dia keluar dengan sendiri dalam keadaan tu. Itu dipanggilkan sifat yang pasif. Macam sifat lain tu kita kena buat dia, itu sifat yang aktif. InsyaAllah, terima kasih.
Okey, sama. Betul Haji Ghafur? Kalau doktor tanya saya kena tanya setiausaha saya. Ya. Haji Abdul Qadir. Okeylah, insyaAllah. Okey, kita dah habis sifat sofir. Apa lagi sifat tunggal yang kita boleh bincangkan minggu depan? InsyaAllah. Pokolah dah buat dia. Tafashi. Pokolah dah buat. Tafashi. Takri dah sudah. Inhirah dah sudah. Tafashi lah. Huruf shin. Tafashi pula. Okey, besok kita tafashi senang sikit sebab dia melibatkan satu huruf saja ya, huruf shin. Jadi kena bincangkan dengan makhraj dan sifat juga yang lain tu ya. Okey, insyaAllah. Okey. Maksudnya sekarang dalam penerangan tu kita kena selain pada sifat tunggal itu, kita kena terang sifat dia yang lain ni Azhar ya. Dia kena bacakan bersama ya. Tak boleh kita hanya fokus pada dia saja. Dia berkait rapat. InsyaAllah. Okey. Sudah 8-6 minit. Wajarlah kita tangguhkan dulu Tuan Haji Abdul Qadir, boleh kita tangguh dulu? Ya, besok lah. Saya bukan nak besok nak tangguh. Sekarang ni, boleh kita tangguh sekarang? Ya, sekarang kita tangguhkan. Setuju. Setuju lagi ya? Setuju. Saya kena ambil pendapat pada Tuan Haji Abdul Qadir. Setiausaha. Kan? Kena ambil tanah pendapat orang tanah seberang. Kan? Seberang tambak. Jadi sekarang dah pukul 8:06 minit. InsyaAllah kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan untuk pagi ini. Dan jika tidak ada yang diizinkan Allah, kita akan berjumpa lagi besok untuk buat rumusan ya. Besok hari Jumaat, Imam Pak kata doktor yang berbagi Dr. Kamal tadi adalah hari kita merumuskan apa yang kita dah belajar ya. Dan kalau ada soalan-soalan cepumah yang nak tanya, masa itulah. Kan? Jangan sampai Dr. Kamal tanya lah. Kalau boleh. Jadi kita tangguhkan dulu perbincangan kita pagi ini. Seperti biasa penangguhan kita didahulukan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Silakan semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu. Terima kasih. Terima kasih Dr. InsyaAllah.